Hang kacau tengok. Kau rasa, Man? Hang kacau, Man. Rasa tak apa-apa lah. Sebab saya yang basuh ayam ni. Okey, terima kasih. Sup dah sampai, Lola. Yeay. Ini hati-hati tu, tangan panis special untuk Lola. Terima kasih, Pak Kodi. Lola makan tau? Sedap ke? Sedap dah. Sedap. Pak Roy, kenapa Pak Roy? Bau dah naik. Orang lain nak rasa. Korang betul aku. Aku dari tadi tanya tau. Tingin. Kau pergi tiup. Aku tak suruh rasa, aku suruh dia, kan? Salah saya nak rasa. Dia nak tahu sedap ke tak sedap, kita suruh BFF dia yang rasa. Rasa. Pak Roy, Pak Roy kena rasa. Baru kena rasa. Siapa ni? Pak Roy kena rasa. Sebab Saya... Pak Roy kata chef yang terbaik. Pak Roy kena rasa. Rasa Pak Roy. Pak Roy kena rasa. Inilah rasa. Apa? Sedap tak? Apa ni? Kaki ayam dengan kaki orang. Aku pun tak nak basi je. Basi apanya? Aku Ya. masak Tak, elok-elok. cuba kau rasa. Aku dah rasa, aku Cuba tak ada kau rasa. masalah. Cuba kau rasa. Aku dah... Tak boleh. Aku dah rasa. Man, saya rasa, Man. Orang Man, kena rasa, Man. Orang tengok. Aku masak betul-betul, Man. Hang kacau tengok. Kau rasa, Man? Hang kacau, Man. Rasa tak apa-apa lah. Hang kacau, Man. Aku dah takut. Dia bagi saya rasa. Sebab saya yang basuh ayam ni. Okey, terima kasih. Rasa tak tidak. Terima kasih. Macam ni lah. Macam ni lah. Kita jangan bagi orang rasa. Ini makanan Lola. Lola habiskan lah. Lola habiskan. Lola habiskan. Lola habiskan. Jap. Siapa ni dari tadi kecoh ni? Siapa ya? Siapa ni tiba-tiba masa campur? Sebab tu orang kata kalau pergi bercuti, tolong tengok-tengok juga apa berlaku kat kampung. Ni Pak Roy. Pak Roy ni BFF Pak Kodi. Pak Kodi. Dia meniaga dekat sebelah kedai Pak Kodi atas keizinan Pak Kodi sendiri. BFF. BFF macam ni duk kutuk makanan Pak Kodi dari tadi. Kalau kau rasa nak makan, nak kedai Pak Kodi lagi, makan. Kalau sakit perut, sendiri tanggung. Tak nak. Kita nak kedai Pak Roy. 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 Kita nak kedai Pak Aku Roy. walaupun aku kawan baik dengan dia kan, tapi aku tak percaya dah.